Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 6 ingin membentangkan hasil kajian kami yang bertajuk Analisis Ajaran Qadiani di Malaysia. Jadi kajian ini dilakukan bertujuan untuk menelusuri sejarah kemunculan ajaran ini, menganalisis strategi penyebaran, mengenal pasti kesan dan implikasi terhadap akidah umat Islam khususnya di Malaysia, serta mengemukakan langkah-langkah penyelesaian yang berkesan. Dalam era globalisasi ini yang penuh cabaran ideologi, ajaran seperti Qadiani sangat mudah tersebar melalui media sosial, laman sesawan dan bahan digital. Kajian ini penting untuk meningkatkan kesedaran masyarakat Islam agar tidak terpengaruh dengan fahaman yang menyimpang. Asas perkembangan Ahmadiyah atau Qadiani. Ajaran Qadiani ini ataupun lebih dikenali sebagai Ahmadiyah diasaskan oleh Mirza Ghulam Ahmad pada penghujung abad ke-19 di sebuah kawasan kecil bernama Qadian di Punjab, India. Beliau mula dikenali dalam kalangan masyarakat sebagai tokoh agama dan penulis aktif. Namun semakin lama beliau membuat dakwaan yang semakin kontroversi, bermula sebagai mujaddid, kemudian mengaku sebagai Imam Mahdi dan akhirnya mendakwa dirinya adalah Nabi yang diutus selepas Nabi Muhammad SAW. Dakwaan kenabian ini jelas bercanggah dengan akidah Islam yang menetapkan bahawa Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan Nabi penutup, seperti yang termaktub dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Ajarannya disebarkan secara tersusun melalui penulisan buku, ceramah awam serta dakwah dalam komuniti. Pengaruhnya semakin berkembang sehinggalah berlaku perpecahan dalam gerakan ini kepada dua cabang utama. Yang pertama adalah Ahmadiyah Qadian yang terus mempercayai kenabian Mirza Ghulam Ahmad secara mutlak. Yang kedua pula Ahmadiyah Lahore yang cenderung mengiktiraf beliau hanya sebagai pembaharu agama atau mujaddid, bukan sebagai Nabi. Selepas kematian Mirza Ghulam Ahmad ni pada tahun 1908, kepimpinan gerakan ini diteruskan oleh para khalifah yang dilantik. Mereka mewujudkan struktur organisasi yang kukuh serta memperluas pengaruh ke pelbagai negara termasuk ke Asia Tenggara dan juga Eropah. Walaupun mereka menggelarkan diri sebagai sebahagian daripada umat Islam, majoriti ulama dan institusi Islam di seluruh dunia menganggap ajaran ini sesat kerana bercanggah dengan rukun akidah yang paling asasi. Seterusnya adalah penyebaran ajaran Qadiani di Malaysia. Jadi yang pertama sekali adalah sejarah kemasukan di Malaysia sekitar tahun 1930-an melalui individu yang pernah belajar di India, dan ajaran ini semakin aktif pada tahun 1970-an. Seterusnya adalah aktiviti dakwah dan strategi penyebaran. Mereka semua ni yang terlibat dengan ajaran Qadiani aktif melalui debat ilmiah, pengedaran buku, kelas agama dan bantuan kebajikan. Jadi bila diorang buat semua ni, golongan sasaran mereka adalah golongan IPT dan profesional muda. Educated lah, pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswi. Yang terakhir sekali adalah penggunaan teknologi dan media sosial, menggunakan laman web seperti Facebook dan Instagram, media sosial dan saluran TV seperti MTA untuk menyampaikan dakwah secara global dan moden. Seterusnya, kesan terhadap masyarakat ada 3. Pertama, kesan terhadap akidah. 2. Implikasi sosial dan perpaduan ummah. 3. Peranan institusi pendidikan. 1. Kesan terhadap akidah. Bayangkan seorang remaja Muslim yang sedang mencari identiti dan makna kehidupan tiba-tiba diperkenalkan dengan ajaran Qadiani yang kelihatan intelektual dan moden.
Tanpa asas akidah yang kukuh, dia mungkin keliru lalu menerima dakwaan kenabian Mirza Ghulam Ahmad. Ini boleh menggugat keyakinannya terhadap Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir. Ajaran ini bukan sahaja memesongkan pemahaman tauhid, tetapi juga membuka ruang kepada penyimpangan yang lebih jauh daripada akidah Islam yang sebenar. 2. Implikasi sosial dan perpaduan ummah. Bayangkan satu komuniti kecil di Malaysia yang terdiri daripada pelbagai latar belakang Muslim. Apabila ada sebahagian terpengaruh dengan ajaran Qadiani, timbul perpecahan. Solat tidak lagi dilakukan bersama, majlis ilmu tidak lagi dihadiri oleh semua. Situasi ini mewujudkan prasangka dan jurang sosial dalam masyarakat. Ajaran sesat ini secara tidak langsung meretakkan hubungan silaturahim, menjejaskan perpaduan ummah dan mengundang konflik keagamaan. 3. Peranan institusi pendidikan. Kita bayangkan sebuah sekolah menengah Islam yang aktif dengan aktiviti dakwah, namun guru-guru perlu peka dengan cabaran akidah moden. Melalui pengajaran akidah yang menyeluruh dan konseptual, pelajar bukan sahaja belajar tentang rukun iman, tetapi juga dilatih untuk mengenali ajaran sesat dan bagaimana menolaknya. Institusi pendidikan berperanan sebagai benteng utama, bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi membentuk jati diri Muslim yang berpegang kepada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akilah Ishira binti Ahmad Fauzi dan saya akan menerangkan kajian kes dan analisis kritikal, iaitu kajian kes Markas Qadiani di Malaysia, khususnya di negeri Selangor. Markas ini berfungsi sebagai pusat penyebaran aktif yang menggunakan kelas dan media sosial. Walaupun tindakan mereka telah diambil oleh pihak kerajaan, tetapi mereka masih berdegil dan mereka masih aktif secara terselindung walaupun sehingga kini. Analisis naratif dan retorik Qadiani. Mereka menggunakan naratif pembaharuan dan retorik kemanusiaan, serta gaya penyampaian yang profesional bagi menarik minat masyarakat, khususnya daripada golongan muda di Malaysia, khususnya lagi di negeri Selangor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Baiklah, secara kesimpulannya, ajaran Qadiani membawa ancaman yang sangat serius terhadap akidah dan perpaduan umat Islam. Tindakan kolektif melalui pendidikan, penguatkuasaan dan dakwah berkesan perlulah dilaksanakan secara lebih holistik dan efektif. Jadi sebagai umat Islam, marilah kita bersama-sama memelihara keaslian Islam berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' ulama'. Sekian daripada saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.